Jadi, bagaimana? Proton Saga 1.3S, reka bentuknya kokoh, pandu ujilah Proton Saga. Bermulanya di sini, gaya hidup idamanku, mengatur langkah di lebuh raya, seiringan bersama-sama. Riang-riang, bertemu pilihan di hati. Riang-riang, hidup kini tak seperti dulu. Riang-riang, bertemu pilihan di hati. Riang-riang, hidup kini penuh bermakna. Proton Saga Iswarat, kereta kegemaran Malaysia. Bermula Proton Saga Iswarat, sukar dilupai di mana jua bersama-sama. Proton Saga Iswarat, bersama-sama. Proton Saga Iswarat. 0 hingga 100 km sejam dalam masa 13.5 saat. Apa maknanya? Cuba dan lihat. Hebat. Naik bukit ni dalam masa 5 saat. Itulah maksudnya. Tapi roket saya lagi laju. Kegagalan adalah sesuatu yang sebenarnya membina, menjadikan kita insan yang lebih berguna pada masa hadapan. Apabila saya kembali daripada angkasa lepas, saya lebih menghargai nyawa. Kita hidup hanya sekali. Tidak ada guna hidup sekiranya kita tidak memperbaiki kehidupan seharian. Itu adalah penting untuk mencapai sukses. Bagus juga. First time kau sampai situ, apa yang kau nampak? 8 minit 48 saat sampai ke orbit tau. Kita orang ada dua tingkap, satu belah kiri, sebelah kanan. Pusing ni kanan tengok tingkap. Masya Allah. Misi saya ke angkasa lepas adalah untuk memberi motivasi kepada kanak-kanak khususnya untuk menukar cara mereka berfikir. Tugas pertama sudah selesai. Yang paling penting adalah selepas ini, kita mempunyai impian yang besar. Saya berharap dapat menjadikan contoh untuk kanak-kanak berjaya di dalam hidup mereka. Inilah destiny saya. I'm Dr. Lee Ken Yi. I come from Kajang. I've worked in Sarawak for the past 5 years. I conduct clinics in places like Long Lama, which consists of many different tribes: the Kayan, Kenyah, Ibans, Penans. Currently in my place, there are 10,000 of them, and there's only one doctor. The place is very huge, consists of challenging geography, and the land is unforgiving and difficult. There is obviously a need to serve people in the jungle because they are never exposed to a higher level of healthcare, the privileges that we have in townships. I suppose giving a hand to other people, it is in a way fulfilling a purpose of existence. Not everyone is made to do the same task. Different people have different talent, and we have to follow our own roots. I hold on to the Hokkien adage of hard work, which means you can only achieve success by striving. By empowering the lives of other people, I actually enrich my own life as well. As long as you serve, I think it's a form of contribution. If I achieve that, it is a form of success. Nenek sudah sakit, kena pergi ke hospital. Saya bawa kereta bawa nenek pergi ke hospital. Kena pergi hospital sekarang juga. 如果咁嘅情形點樣好呢？最緊要全部人坐得舒服，咪得咯。Semua sudah pakai seat belt? Sudah. When we ventured into this meeting also, it was like very risky. 15 years struggling and still nothing fruitful coming out. There were people who thought that we couldn't make it live. But then we proved them wrong because we put a lot of effort in teamwork. We made it.
Ha ha ha. It all began in this humble place here. Every day we'll sit down here and jam. We had more ambition than just being a regular band. There's no shortcut. We have to work hard. We achieved that one dream, becoming one of the top bands in this country. You must have a dream. We never knew we were that famous until we came to Stadium Negara. 12,000 people here 30 years ago. To come to this level, for all the sacrifice, you are being rewarded now. As long as the fans are there for us, we are there for them. We love you guys, man. Masih. Saga FL dengan ciri-ciri yang anda idamkan. Saga FL nyata berbeza. Pandu uji hari ini. Me and you and me, like a flower to a bee. I'll help you, you'll help me. We'll have everything we need. You and I, we'll get by. We will always be. La da da, la da da. Together, you and me. La da da, la da da. Together, you and me. Just like 1, 2, 3, you make it easy to be me, to be free, to be all I want to be. When I'm with you, gray skies turn blue, so blue. One big family, we were meant to be. La da da, la da da. Together, you and me. La da da, la da da. Together, you and me. It's just like 1, 2, 3. You make it easy to be me. Like a flower to a bee. We'll have everything we need. Everything we need. Together, you and me. Light, light, light. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Like a flower to a bee. Light, 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 light. Together, you and me. Light, 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 light. Together, you and me. Korang dah bebas. Hah? Ya betul. Diorang dah gugurkan semua tuduhan. Bos nak jumpa korang sekarang. Diorang tu siapa? Fas dengan virus.
Kau ni siapa? Apa kau dah buat dengan kawan kami? Sebelum kau banyak tanya, boleh tak kau tolong buka dulu ikatan kita orang? Cepat. Hebat, hebat. Kamu semua fikir yang kamu lepas sebab kamu hebat sangat ke? Kamu berjaya pun sebab kami biarkan. Ni kamu punya. Bro, selesa duduk belakang. Proton Saga baru. Enjin VVT. VVT? Benda tu. Enjin jimat minyak lah. Wow, ada Isofix. Kau tak heran ke? Siapa diorang tu tadi? Steering boleh laras? Siapa punya Saga ni? Dan kenapa mereka lepaskan kita? Hanya diorang je yang tahu. Jay, kau nak buat apa ni? Kita tak boleh bagi dia orang lepas. Wow, Saga pun ada ESC? Jay, kau ni ada lesen kena bawa kereta? Ke saja nak belagak? Pergi. Kau buat apa, botak? Saga ni ada kamera ondo lah. Wow. Ada bom. Diorang ada pasang bom dalam kereta ni lah. Kecoh lah botak ni. Aku aktifkan sensor kereta ni lah. Oh, ada sensor. Senyap ni kabin ni. Senang je, Eva. Senang je. Ada Bluetooth. Wow. Tengok perempuan tu. Gila betul lah dia tembak kapal terbang tu. Di mana dia dapat pistol lah? Siapa diorang ni? Eva, kau tak tahu pakai pistol ke? Ke saja-saja tak kena? Kau tak puas hati ke kena sindir tadi, ha? Kita tengah gerak laju lah. Kau cubalah tembak tayar kapal terbang tu kalau kehebat sangat. Tak payah. Kau tengok macam mana profesional selesaikan masalah ni. Kenapa kau bawa pelan sangat ni? Saga ni ada bantuan pemanduan IKPO. Boleh jimat minyak. Kalau nak jimat minyak pun, boleh ke kejar kapal terbang tu? Yelah. Kau ni macam mak nenek lah beleteh. Kapten, kita kena batalkan penerbangan. Kita dah makin dekat dengan hujung landasan. Tambah kelajuan, masih sempat take off. Kita tengok siapa lagi berani. Siapa korang, ha? Itu tak penting. Yang penting diorang tu siapa? Saya Inspektor Adam Johan. Dan ini rakan tugas saya, Inspektor Eva Helena. Semua seperti apa yang dirancangkan. Era Saga berterusan.